Pernah tak anda makan kurma telur yang digoreng? Kalau belum, jom cuba. Mula-mula kita tumis bawang merah, bawang putih, halia dan kita masukkan rempah 3 sekawan. Kita kacau-kacau dan biarkan dia naik bau dan hingga kekuningan. Kemudian kita masukkan rempah kurma. Rempah kurma yang dimasukkan tadi tu akan dicampur dengan air sebelum dimasukkan dalam bahan tumisan tadi. Mungkin cara kita berbeza, tapi masakan lebih kurang je. Bila rempah tu nampak pecah minyak, kita masukkan santan. Kita kacau dan dia biarkan dia sebati. Kemudian kita masukkan pula kentang. Kalau tak suka kentang, kalau nak letak kentang, nak letak carrot pun boleh. Terpulang pada selera masing-masing. Kemudian kita masukkan pula dengan telur rebus yang telah kita goreng. Kita biarkan dia masak, biarkan dia mesra dengan kuah. Buat seketika. Bila kita nampak mendidih, kita boleh masukkan bawang. Bawang ni yang akan jadi penyedap kepada masak kurma ya. Last sekali, kita masukkan dengan cili yang dah kita belah, tidak putus. Kita biarkan dia mesra dalam 2-3 minit dan kita boleh tutup api. Tapi jangan lupa ya, masukkan garam.